Hai, welcome back guys. Dalam video kali ni kita nak buat satu lagi unboxing. Ni kita nak unbox another version of Superman. So in previous video ada 2 biji Superman yang aku dah unbox, itu daripada McFarlane. Yang version ni Superman Better Damage, dan juga yang ordinary bukan Better Damage. Dan hari ni kita akan unbox satu lagi version, iaitu daripada FontJoy. Kita akan lihat dia punya, orang kata bukan pros and cons, kita akan side by side comparison dengan McFarlane punya apa nama tu, Superman. Dan kita tengok mana lagi orang kata detail lah, dan juga dia punya build quality, finishing untuk dia punya apa tu, surface. So ni masih baru lagi, ada dalam sebulan aku beli di M-Corp juga macam biasa. Seperti anda lihat, ini adalah packaging daripada FontJoy lah. Dia ada magnetic clamps macam ni, very nice. So kita sayang nak buang kotak dia. So that's the, orang kata, dilema lah untuk orang yang suka collect mainan ni. Dia tak tahu nak letak kotak dia dekat mana. So kita buka dulu. Yang ni leceh sikit lah FontJoy, dia main jiwa sikit. Sekejap. So macam ni dia buka dia. Dalam ni ini yang bagus FontJoy ni, harga dia taklah semahal apa nama McFarlane ni, tapi dia bagi kita dia punya platform ni, tempat dia berdiri ni, mantap. Dia ada apa nama tu, sekali dengan inilah holder dia. Sekejap. So ni adalah dia punya base ataupun pelantar bagi FontJoy ni. So tengok FontJoy macam ni orang jual mainan. McFarlane take note. Macam ni dia letak complete. Tak adalah terkekel kau nak letak apa nama, kau punya figure ni. Siap lagi 4 hand gesture bersama dengan pelantar. Okay, pelantar Superman ni. Okay, kita tengok pelantar Superman ni. And then dia bagi sekali benda lah ni. Senang nak pegang Superman macam mana. Alright. Dan ni adalah spring loaded. Nice. So Superman FontJoy. Buka dulu. Wow. Itu dia. Inilah kata-kata mainan. Dia pakai wired cape. Wired cape. Okay. Nampak tu, wired cape. So tengok lah detail dia, lain babe dengan McFarlane tadi. Saya tunjuk. Okay. Ni dia punya logo pun nampak. Ni fabric, how it should be lah. Dua-duanya ada wired, kiri dan kanan. Okay. Yang ni yang version tak ada apa nama tu, anjing putih tu kan. Tu just solo Superman macam ni lah. Okay. Sekejap, nak kemas dulu. Okay, lagi satu bagus pasal FontJoy ni, kita tengok betapa senangnya figure tu berdiri. Oleh kerana dia punya pakai fabric ni. So orang kata dia punya figure ni amat senang berdiri tanpa effort yang banyak. Okay. Aduh, dia punya ni pula susah nak ni. So agak ini rasa tak perlu kot.
So dia agak senang berdiri sendiri. Seperti yang dilihat. Okey. Detail dia, aku suka dia punya detail. Cuma yang ni dia tak ada butterfly joint macam ni, Superman McFarlane ni. So far yang lain ni cantik. Okey. Punya articulation. Okey. Badan band macam mana. Okey. Cuma dia punya tangan tu lah tak ada articulation butterfly joint, tapi bagi aku macam tak ni sangat. And then beza dia, okey, aku tunjuk kat korang. Sekejap okey, side by side. Okey, FonJoy dan juga McFarlane tinggi sama, tinggi sikit FonJoy kot aku rasa. Sebab kaki McFarlane ni dia tend to bengkok tau kat sini. Bengkok. Ni lama sangat dalam plastik tu dia terbengkok lah. Dia punya susah nak berdiri macam ni. So nampak dia agak crab leg kat situ. Okay, dia boleh berdiri kat situ. Okay, tengok beza detail. Tengok, korang boleh nampak detail FonJoy ni lagi bagus. Tetapi I have to give credit untuk McFarlane. Head sculpt McFarlane ni, kalau nampak cantik lagi McFarlane daripada FonJoy. Ni agak fade lah, dia macam kabur sedikit. So dia lagi detail. Okay, dia dua-dua ni tak adalah perfect, tapi ada yang ini bagus, ada yang ini bagus. So far I love both lah sebenarnya. So Superman is, bagi aku yang ni aku suka lah kot. Dia orang macam, bukan tak suka apa, Zack Snyder, Henry Cavill punya Superman, minat juga. But then kan kali ni agak modern klasik ni style kan. Bukanlah macam modern klasik apa tu Fantastic Four tu, tapi that's it lah. Okay, jadi lupa nak ni. Articulation lebih kurang sama je dengan ni. Dia punya joints lebih kurang, tapi yang ni dia lebih nampak lubang macam ni kan. Dia ni clean, dia tak nampak dia punya joints punya. So inilah. Alright, itulah dia FonJoy Superman unboxing dan review serta comparison dengan apa nama ni, McFarlane punya Superman. So ada yang okey, ada yang ni. Ni kalau kepala dia pergi ke sini, ngam, cantik. Ini agak macam pudar sikit, tak sedetail si McFarlane ni. Tapi aku suka yang fabric cape macam ni. Okay, wired and fabric cape. Alright, itu saja video unboxing dan review FonJoy 2025 Superman. Thank you guys.